Okey, dalam video kali ni aku nak explain sikit tentang kenapa harga gold jatuh apabila perang berlaku. Sedangkan sebelum ni ada juga perang berlaku tapi harga gold mencanak naik. So mungkin ada trader-trader yang kurang faham dan confused kenapa kali ni gold jatuh dan tak seperti perang-perang sebelum ini. Jadi kalau korang nak tahu sebab apa gold jatuh, jom tengok video ni sampai habis. Okay, reason why kenapa gold jatuh apabila perang berlaku antara US dan Iran pada kali ini. Yes, memang betul. Kalau kita tengok bila perang ataupun dunia jadi tak stabil, biasanya gold akan naik sebab pelabur akan cari safe haven asset dan gold merupakan safe haven asset. Tapi ramai trader yang tak aware yang market ni dia bukan react kepada perang semata-mata, market juga memberi reaksi pada apa yang di-expect akan berlaku selepas perang. So kali ni, bila perang semakin tegang, semakin berlanjutan, kita dapat lihat perkara pertama sekali, harga minyak naik mendadak. So kau kena faham, bila harga minyak naik mendadak, dia akan mencetuskan rantaian inflasi. Bila minyak naik, market mula takut inflasi akan naik lagi. So nak bagi faham ekonomi lebih mudah, bila inflasi naik, kebiasaannya Federal Reserve mungkin susah nak turunkan interest rate dan itulah expectation daripada pelabur-pelabur yang ada dekat luar. So apa maksud interest rate tinggi? Interest rate tinggi bermaksud lebih ramai pelabur akan membeli dolar sebab memberi pulangan yang tinggi dan dengan keadaan semasa kita boleh menjangkakan bahawa interest rate boleh kekal tinggi lebih lama. Jadi bila rate kekal tinggi, USD jadi strong dan bila USD strong, of course gold akan kena tempias. Lagi satu kalau korang perasan sebelum perang berlaku, ramai trader dah buy gold kau-kau pada awal-awal sebelum perang ini lagi. Jadi bila news betul-betul keluar, ramai start ambil profit. Sebab tu kali ni kita nampak situasi dia pelik sikit. Bila perang berlaku, minyak naik tapi harga gold jatuh. So nak bagi faham cerita, market bukan bergerak mengikut emosi semata-mata, market juga bergerak ikut expectation dan aliran duit besar. So sekarang korang dah clear tak kenapa harga gold jatuh? Tulis komen korang di ruangan komen di bawah.